Tanggang selalu duduk di jeti, memandang bintang, bermimpi tentang angkasa. Rumah kayu sederhana itu, tempat dia membesar dalam kasih dan harapan. Setiap malam, dia tenggelam dalam buku, menjelajah langit dengan mata hati. Ibu, dengan senyap, menjahit dan memerhati, penuh sayang dan risau. Petang mereka di jalan kampung, waktu nasihat disampaikan tanpa paksaan. Dan setiap malam, Tanggang menulis tentang impian yang lahir dari bumi. Tanggang berjaya masuk ke planet Teknokid, dunia canggih, penuh teknologi. Tanggang menaiki kapsul angkasa menuju planet bercahaya biru. Di planet Teknokid, cahaya neon menyambut pelajar dari seluruh galaksi. Di sana, dia jumpa rakan baru Mira dan Cikgu Nur yang tegas tapi prihatin. Di sini, kita belajar jadi insan luar biasa. Dari kampung ke angkasa, kini Tanggang berdiri sebagai pelajar terbaik. Pingat itu, buktinya. Tanggang mula berubah. Dia malu asal-usulnya. Dia padam semua tentang kampungnya. Aku bukan budak kampung lagi. Dalam dunia bayangan, dia bukan lagi Tanggang, hanya cahaya tanpa wajah, tanpa jiwa. Mira memandang, kecewa. Sahabat kampungnya, kini asing dan dingin. Kau tak sama lagi, Tanggang. Z memerhati dalam diam. Tanggang berubah, dia cemburu. Dia lupa siapa dia. Cikgu Nur hanya mampu memandang. Tanggang makin cemerlang, tapi makin hilang. Jauh di kampung, ibu mendakap gambar lama. Rindunya tidak pernah dipadam. Sistem silap. Tanggang dihantar ke planet yang tiada nama. Sunyi, kosong, tiada suara, tiada siapa. Kemana semua? Kenapa aku keseorangan? Robot SINTAX rosak, terbaring di lantai digital, skrin berkelip, error. Tanggang cuba aktifkan sistem dengan menekan skrin tetapi tiada respon. Tanggang mula sedar, dia benar-benar sendirian. Tanggang menjerit nama ibunya ke langit hitam tetapi tiada jawapan. Dia jatuh melutut, dada sesak. Baru kini dia tahu, dia telah silap. Dalam gelap sunyi, wajah ibu muncul bukan dari sistem, tapi dari hati. Ibu tak pernah padamkan kau dari hati. Tanggang teresak, menghulur tangan. Cahayanya seperti pelukan yang lama hilang. Portal terbuka. Di hujungnya, rumah kayu, tempat dia mula mengenal kasih. Dalam cermin hologram, dia lihat dirinya semula, bukan avatar, tapi anak ibu. Ini aku, yang sebenar. Suara ibu menyelubungi tubuh kecilnya. Jalan bercahaya terbentuk, bukan sekadar untuk pulang, tapi untuk memohon maaf. Tanggang kembali, bukan sebagai pelajar Teknokid, tapi sebagai anak kampung. Tangan pulang, Ibu. Ibu berdiri di tangga. Senyumannya bukan marah, tapi harapan yang tak pernah mati. Tanggang merangkul ibu. Air mata jatuh, tapi dada terasa ringan. Mereka memasak bersama di dapur kayu kampungnya. Pada malam hari, mereka duduk di luar rumah sambil melihat bintang. Malam itu, bintang tetap sama. Tapi Tanggang kini faham maknanya.